kasih kepada yang sedang menyaksikan kami di saluran Facebook Kuala Lumpur City FC. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Kuala Lumpur City FC akan memulakan sepak bola di separuh masa yang pertama. Navindas lepas dari kawalan Natawat, antaran ke hadapan. Bola telah pun keluar, ada hadangan. Terus Golero perlu segera mengeluarkan dan terus dapat kepada Dinesh Kumar, antaran ke belakang untuk Golero. Terus menghantar satu percubaan ke arah pintu gol sebenarnya. Daniel Almeida turun ke bawah untuk mendapatkan bola. Kali ini lepas. Rembatan dilepaskan kaki kanan, menggegar gawang. Gol yang pertama Kuala Lumpur City FC diledakkan oleh Daniel Felipe di Almeida untuk menghalang rembatan daripada penjara gol pertama KL City FC. Bagaimana kali ini? Disudahkan oleh Navindas yang berada pada kedudukan yang tepat. Beliau hanya perlu tapping saja untuk memberikan gol yang kedua. Syamsuri, satu rembatan. Hafiz Iqmal, satu rembatan kaki kanan. Muhammad Adam Syahmi memberikan gol yang ketiga. Dia datang dari belakang untuk melepaskan rembatan. Sepak mula telah pun dibuat oleh pasukan Kedah dan serangan awal. Bagaimana satu rembatan daripada Syamsuri Saleh hanya menggegar sisi jaring. Mer Olmedo pendek ke belakang. Tarang ke depan mencari Natawat. Bagaimana Natawat? Whistle telah pun dibunyikan. Whistle telah pun dibunyikan. Dapatkan Dodi Alfarik mengesan larian pemain jersey nombor 17 ini dalam kawasan di Kedah. Di sebelah kanan, bagaimana? Cuba untuk lepas antaran ke belakang untuk Syamsuri. Sekali lagi Golero, Muhammad Arif Alias sepakan ke dalam, antaran ke belakang untuk Syamsuri. Rembatan kaki kiri sekali lagi. Nurul Rahman, baik, tapi tersangkut. Sayang. Tapi dia cuba untuk mengejar. Kali ini bagaimana Nurul Rahman dalam kawasan di untuk Kishan. Lambungan terus ke hadapan untuk Navindas. Satu rembatan Daniel Felipe di Almeida. Gol kedua pribadi beliau dan gol keempat untuk KL City FC oleh Muhammad Hafiz. Dan itu dia. Berjaya untuk mendapatkan gol yang pertama buat Kedah. Daniel Felipe, hantaran Torreshan Kumar, berjaya untuk mendapatkan Daniel Felipe di Almeida untuk hat-trick beliau pada malam ini. 3 gol dijaringkan oleh Daniel Felipe di Almeida. Sepakan ke dalam untuk pasukan Kedah. Dia dirampas. Daniel ke sebelah kanan untuk Reshan. Golero pantas untuk menyelamatkan keadaan dan itu dia. Whistle panjang dibunyikan menamatkan perlawanan pada malam ini dengan keputusan penuh. Kuala Lumpur City FC 5, Kedah 1.